Kisah pengembaraan 9 puteri bangsawan British di Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Satu perkara yang luar biasa telah berlaku. Bolehkah anda percaya? Adakah ini benar-benar puteri-puteri dari kerabat bangsawan Britain? Saya tidak percaya dengan mata saya sendiri apabila melihat mereka mencuci pinggan di sebuah restoran mamak 24 jam dan tinggal berhimpit-himpit, 9 orang dalam sebuah bilik studio yang kecil. Kata-kata yang diucapkan oleh Lady Elizabeth Hamilton 25 sambil menitiskan air mata masih terngiang-ngiang di telinga saya. Ini adalah kali pertama dalam hidup saya. Hati saya berasa sungguh dipenuhi. Saya baru tahu di Malaysia ini bahawa ada kebahagiaan yang tidak boleh dibeli dengan wang. Tahukah anda bahawa 9 puteri dari keluarga bangsawan ternama yang hanya tahu hidup dengan pembantu peribadi sepanjang hayat mereka, kini terpaksa menjalani kehidupan bekerja sambilan buat kali pertama kerana kegagalan teknikal jet peribadi mereka dan kehilangan akses kepada semua wang mereka. Pengalaman hidup sebagai rakyat biasa yang bermula dengan mencuci pinggan di restoran mamak telah mengubah sepenuhnya pandangan hidup mereka. Melihat keterujaan mereka mencuba steamboat berputar buat pertama kali, mempelajari cara pengangkutan awam rakyat biasa melalui bas ekspres malam, dan terkejut gembira kerana boleh membeli pelbagai barang hanya dengan harga RM2,040 di kedai serbanika. Apa sebenarnya yang berlaku di Malaysia? Kini, 3 daripada mereka telah memutuskan untuk berhijrah ke Malaysia dalam masa 2 minggu dan 6 yang lain membuka sebuah kafe pengalaman kehidupan biasa di Britain. Saya akan kongsikan kisah pengalaman mereka yang menakjubkan sekarang. Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan subscribe untuk memberi sokongan kepada saya berkongsi lebih banyak kisah menakjubkan dari Malaysia. Selamat datang, saya Mira Tambi, seorang pemandu pelancong mewah yang telah berulang-alik antara London dan Kuala Lumpur selama 12 tahun yang lalu. Dilahirkan di London, dibesarkan oleh bapa berketurunan India Malaysia dan ibu British, saya terutamanya mengendalikan lawatan mewah untuk kerabat diraja dan keluarga bangsawan ke seluruh Asia Tenggara. Saya hanya mengambil beberapa kumpulan sahaja setahun, pelanggan-pelanggan yang sangat istimewa. Pengalaman paling mengesankan dalam hidup saya berlaku pada Ogos tahun lalu, dengan pelanggan-pelanggan istimewa ini melalui satu kejadian yang tidak disangka-sangka. Pada hari itu, saya dijadualkan untuk menjemput 9 puteri bangsawan muda di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Mereka semua adalah anak perempuan berusia 20 hingga 30 tahun dari keluarga bangsawan terkemuka British, kebanyakannya pewaris duka atau Earl. Antara mereka yang paling menonjol ialah Lady Elizabeth Hamilton, 25, anak perempuan sulung Duka Hamilton yang tidak pernah menggunakan pengangkutan awam dan sentiasa ditemani oleh 3 pembantu peribadi. Turut serta ialah Lady Charlotte Pembroke 22, Lady Amanda Somerset 28, Lady Victoria Spencer 26 dan ahli-ahli terkemuka lain seperti Lady Catherine Cambridge 24, Lady Olivia Windsor 29, Lady Sophia Marlborough 23, Lady Isabella Churchill 27 dan Lady Alexandra Hanover 21. Mereka adalah barisan yang sangat berprestij. Lawatan ini adalah debut sosial mereka sebagai wanita bangsawan ke Asia, bermula dengan seminggu di Malaysia, diikuti dengan lawatan mewah 3 minggu merentasi Singapura dan Hong Kong. Jet peribadi mereka dilengkapi dengan chef peribadi, pembantu rumah, butler dan juga bilik simpanan champagne benar-benar seperti istana yang terbang. Walau bagaimanapun, satu masalah teknikal yang serius berlaku pada jet peribadi mereka di ruang udara Laut Cina Selatan. Salah satu enjin mengalami kerosakan dan mereka terpaksa membuat pendaratan kecemasan di KLIA, lapangan terbang antarabangsa terdekat, tetapi itu bukan semua. Sistem peti besi di dalam pesawat juga rosak, menyebabkan mereka tidak dapat mengakses semua harta benda mereka. Saya tidak akan pernah lupa kejutan ketika saya menyambut mereka di pintu ketibaan KLIA. Puteri-puteri ini, yang biasanya akan menunggu dengan anggun di first class lounge, keluar dari pintu ketibaan awam dengan wajah yang keliru. Sebaik sahaja Lady Elizabeth ternampak saya, dia berkata dengan suara yang bergetar, "Mira, sesuatu yang dahsyat telah berlaku. Kami tidak boleh menggunakan wang sama sekali. Kad kredit kami ada dalam peti besi dan semua wang tunai kami juga ada di dalamnya." Setelah menyusun situasi, didapati bahawa pembaikan jet mengambil masa sekurang-kurangnya 2 minggu dan juruteknik khas perlu dipanggil dari London untuk membaiki peti besi. Sementara itu, mereka benar-benar tidak berwang. Wang tunai saya hanya sekitar RM300 tidak cukup sama sekali untuk menjaga 9 puteri bangsawan selama 2 minggu. Menghadapi keadaan darurat ini, saya membuat keputusan.
Satu-satunya pilihan ialah membiarkan mereka tinggal sementara di pangsapuri kecil rakan saya di Subang Jaya dan meminta mereka bekerja sambilan untuk mencari wang perbelanjaan. Reaksi para puteri apabila saya mencadangkan ini tidak dapat saya lupakan. Lady Charlotte membulatkan matanya dan bertanya, kerja sambilan, apa itu? Konsep bekerja untuk mencari wang tidak pernah wujud dalam hidup mereka. Apabila mereka tiba di pangsapuri satu bilik yang diuruskan oleh rakan saya, Encik Khairul, mereka terdiam. Mereka, yang sebelum ini tinggal di bilik peribadi seluas 50 jos seorang, kini berada 9 orang dalam bilik kecil yang sesak. Lady Amanda bertanya dengan wajah pucat, adakah ini bilik menunggu di Istana Malaysia? Apabila saya menjelaskan, tidak, ini adalah keseluruhan bilik anda, semua tergamam. Kesukaran pertama ialah tempat tidur. Walaupun hanya 3 set tilam nipis dibentangkan, 9 orang terpaksa tidur 3 orang sehelai tilam. Lady Elizabeth bimbang, tidur sekatil dengan orang lain, adakah saya akan jatuh sakit? Lady Victoria pula merungut, pembantu peribadi saya pun tidak tidur di katil yang sama dengan saya, namun tiada pilihan. Malam itu, puteri-puteri bangsawan itu mengalami tidur berhimpit-himpit 3 orang buat kali pertama dalam hidup mereka. Keesokan paginya, saya pergi ke restoran Mamak 24 jam yang berdekatan di Subang Jaya untuk bertanya tentang kerja sambilan bagi menampung perbelanjaan harian. Pengurus restoran, Encik Siva, pada mulanya menyangka saya bergurau, bangsawan sebenar bekerja di sini, 9 orang pula, tetapi apabila saya menjelaskan keadaannya, dia sudi menerima mereka, dengan satu syarat, kerana ini adalah perniagaan perkhidmatan pelanggan, mereka mesti melayan pelanggan dengan sopan. Hari pertama para puteri bekerja bermula keesokan harinya. Dalam pakaian seragam mereka, mereka kelihatan seperti sedang berpakaian kostum. Lady Elizabeth berkata, pakaian ini seperti seragam pembantu peribadi saya. Tugas pertama mereka ialah mencuci pinggan. Lady Charlotte bertanya, sambil melihat mesin pencuci pinggan, bagaimana ini berfungsi? Bagi mereka yang tidak pernah mencuci pinggan, semuanya adalah pengalaman baru. Pengalaman mencuci pinggan pada hari pertama penuh dengan kesukaran. Lady Amanda menggunakan terlalu banyak sabun pencuci pinggan sehingga menyebabkan buih melimpah, manakala Lady Victoria, kerana terlalu berhati-hati seperti mencuci pinggan mangkuk porselin mewah, mengambil masa 5 minit untuk mencuci sepinggan. Lady Catherine keliru, mengapa pinggan ini begitu berat? Pinggan di istana lebih halus. Tetapi lambat laun, mereka mula membiasakan diri, ia sangat menyentuh hati. Lady Elizabeth berkata, sambil menitiskan air mata, ada rasa pencapaian yang sungguh besar apabila melakukan sesuatu dengan tangan sendiri. Lady Olivia merenung, saya tidak pernah terfikir bagaimana pinggan menjadi bersih sebelum ini. Seminggu kemudian, setelah mahir mencuci, mereka mencuba perkhidmatan pelanggan. Pelanggan pertama ialah seorang lelaki pertengahan umur. Saat Lady Charlotte mengucapkan selamat datang, pelanggan itu terkejut dengan sebutan yang sempurna dan tingkah laku yang anggun. Beliau memuji, anak muda, sungguh sopan layanan kamu. Walau bagaimanapun, masalah besar timbul semasa menerangkan menu. Para puteri sama sekali tidak tahu tentang hidangan rakyat biasa. Apabila ditanya tentang nasi ayam, Lady Amanda menjawab, adakah ini pati yang diperbuat daripada daging ayam premium Perancis? Menyebabkan pelanggan itu keliru. Lady Sophia bertanya dengan serius tentang roti canai, adakah ini masakan India atau Melayu, dan membuat pelanggan tertawa. Lady Isabella bertanya, melihat teh tarik, adakah ini variasi daripada teh Earl Grey yang dicampur susu yang ditarik? Dan Lady Alexandra, melihat nasi lemak bungkus, bertanya dengan serius, apakah nama rasmi hidangan daging yang dibungkus di dalam daun ini? Namun, kesungguhan dan usaha mereka perlahan-lahan memenangi hati pelanggan tetap. Seorang angka berusia 70-an berkata, anak-anak, kamu nampak bersungguh-sungguh, sebaya cucu saya. Lady Elizabeth terharu dengan kata-kata itu, saya ada datuk, tetapi dia tidak pernah bercakap dengan saya seakrab ini. Memasuki minggu kedua, mereka mula bekerja sambilan di kedai serbaneka pula. Mereka bekerja di 7-Eleven Cawangan Subang Jaya. Pengurus, Puan Tan, berkata, bagus, anda boleh melayan pelanggan asing juga. Namun tugas di kedai serbaneka ternyata lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Bermula dari operasi daftar tunai, menyusun produk, pembersihan hingga penerimaan bungkusan, banyak perkara yang perlu dipelajari. Lady Charlotte terkejut, kedai serbaneka ini mempunyai begitu banyak fungsi, istana pun tiada. Mereka terutama terkejut apabila mengetahui bahawa pembayaran bil utiliti boleh dilakukan di kedai.
Lady Victoria bertanya dengan serius, boleh bayar bil elektrik di kedai? Adakah Malaysia ini negara ajaib? Semasa penerangan tentang mesin ATM, Lady Catherine bertanya, adakah mesin ini menggantikan jurubang? Dan Lady Olivia kagum, boleh keluarkan wang 24 jam sehari, lebih mudah daripada butler. Lady Sophia terkejut melihat mesin fotokopi. Ini adalah mesin cetak, tetapi lebih canggih daripada mesin penyalin dokumen di perpustakaan istana. Kejutan seterusnya menanti mereka semasa shift malam. Walaupun pada jam 2 pagi, pelanggan wanita datang bersendirian untuk membeli belah. Lady Amanda bimbang, seorang wanita keluar bersendirian pada waktu begini, bukankah bahaya? Tetapi mereka kagum dengan keselamatan di Malaysia, mengatakan perkara ini tidak mungkin berlaku di Britain. Para puteri juga melayan dengan sopan angkel-angkel pejabat yang mabuk dan pulang lewat malam. Lady Isabella kagum, walaupun mereka sangat penat, mereka tetap bersopan santun. Lady Alexandra berkata dengan penuh hormat, mereka pulang lewat dari kerja, namun masih sempat menyapa pekerja kedai. Mereka adalah orang yang hebat. Reaksi mereka ketika pertama kali mencuba makanan serbaneka juga sangat mengesankan. Lady Elizabeth berkata, ini 5, tak boleh percaya, mungkin lebih sedap daripada makanan ringan di istana. Nasi lemak bungkus menjadi kegemaran dan Lady Charlotte memuji, ini hidangan ayam terbaik yang pernah saya makan. Lady Amanda terpesona dengan roti canai, idea melipat dough ini sungguh genius. Lady Victoria tersenyum, makan tapau bungkus macam ini, seperti berkelah, sungguh menyeronokkan. Pada minggu ketiga, mereka mencuba pengalaman membeli belah di Eco Shop kedai RM2.4. Sebaik sahaja memasuki kedai di Subang Jaya mereka teruja. Semua ini RM2.40. Lady Amanda melihat sekeliling kedai dengan mata yang bersinar. Di bahagian kosmetik, Lady Victoria bertanya kepada jurujual, kualiti seperti ini dengan harga RM2.40, adakah ini penipuan? Lady Catherine terkejut, jenis-jenis kosmetik ini lebih banyak daripada di bilik solek istana. Lady Olivia kagum, jincu ini warnanya sama cantik dengan Chanel. Di bahagian alat tulis, Lady Sophia terkejut, pen ini lebih selesa untuk menulis daripada pen mata air di pejabat istana. Di bahagian dapur, mereka terpesona dengan alat-alat berguna yang tidak pernah mereka lihat. Lady Elizabeth teruja, penyagat sayur ini sungguh mudah, saya mahu ajar pembantu peribadi saya. Lady Isabella berkata, pemotong telur ini sungguh cekap. Saya mahu di dapur istana juga. Akhirnya, 9 orang membeli barang bernilai RM200 dan pangsa puri kecil mereka dipenuhi dengan barangan RM2.40. Lady Alexandra ketawa, bilik kami jadi sempit, tetapi entah mengapa ia sangat menyeronokkan. Pengalaman sushi berputar adalah kejutan budaya terbesar bagi mereka. Apabila mereka memasuki restoran Sushi King, melihat sushi berputar, Lady Charlotte terkejut, sushi bergerak, adakah ini persembahan? Apabila dijelaskan, dia terharu, makanan datang kepada kita, sungguh ajaib. Pada mulanya, mereka bergelut dengan penyepit, tetapi seorang kanak-kanak sekolah rendah yang duduk di sebelah mengajar mereka dengan baik. Lady Elizabeth menitiskan air mata, seorang kanak-kanak yang begitu kecil bersikap baik kepada saya. Dia merungut, di Britain, ada perbezaan darjat, tetapi di sini semua orang melayan kita sama rata. Lady Amanda kagum, kanak-kanak itu lebih mahir menggunakan penyepit, saya sangat kagum. Lady Victoria serius mengkaji, masa yang sesuai untuk mengambil sushi sangat sukar, ini juga memerlukan kemahiran. Harga sushi juga merupakan kejutan besar. Kualiti ini dengan harga RM3.50. Lady Catherine berulang kali memeriksa menu harga. Lady Olivia berkata, sushi yang dihidangkan di istana berharga 50 sebiji, tetapi yang ini mungkin lebih segar dan lazat, kata-katanya sangat mengesankan. Lady Sophia mengamati, piring kecil untuk kicap ini sangat mudah digunakan, dan Lady Isabella terharu, wasabi sungguh lazat, saya mahu mengajar chef Perancis istana. Pengalaman bas ekspres malam juga menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan. Mereka terpaksa menaiki bas ekspres buat kali pertama dalam hidup mereka untuk bergerak dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Bagi puteri-puteri yang selalu bergerak dengan kenderaan mewah peribadi, cara pengangkutan rakyat biasa ini adalah sesuatu yang baru. Mereka membuat kecoh semasa membeli tiket di terminal bas. Mengapa kita tidak boleh memilih tempat duduk? Lady Charlotte keliru di hadapan kaunter. Mereka tidak faham konsep tempat duduk yang tidak dibezakan seperti kelas pertama atau perniagaan. Lady Alexandra terkejut, tiket ini sangat murah, lebih murah daripada tambang kereta dari istana ke London. Lady Elizabeth kagum, saya tidak percaya kenderaan sebesar ini dengan harga begini.
Di dalam bas, 9 orang duduk di tempat duduk yang berasingan. Bagi puteri-puteri yang sentiasa bergerak bersama, duduk bersendirian di tempat yang berbeza menimbulkan rasa tidak selesa. Lady Amanda merungut, ini kali pertama saya duduk bersendirian untuk masa yang begitu lama. Seorang makcik dari Pulau Pinang yang duduk di sebelah Lady Elizabeth menegurnya, adik, dari luar negara ke, macam mana Malaysia? Makcik itu bercakap dalam logat utara dan mengesyorkan, nasi kandar Penang mesti cuba, gua saya rekomen. Lady Elizabeth ketawa besar mendengar logat utara yang musikal itu. Seorang pelajar sekolah menengah yang duduk di sebelah Lady Victoria membantunya dengan kerja rumah bahasa Inggeris dan sebagai balasan, dia mengajar mereka tentang budaya pop Malaysia. Lady Catherine berbual dengan seorang pekerja pejabat di sebelahnya menggunakan isyarat dan terharu, semua orang Malaysia sangat baik. Mendengar Lady Amanda berkata, dialek ini sungguh musikal dan indah, puteri-puteri lain juga mula berminat dengan logat utara. Ekspresi wajah mereka berseri-seri dengan pertukaran hati yang melangkaui halangan bahasa. Pengalaman makan berdiri standing to eat char kway teow di gerai pasar malam di Pulau Pinang juga mengejutkan. Makan sambil berdiri, Lady Victoria pada mulanya keliru, tetapi saat dia menggigit char kway teow yang panas, dia menjerit, sedap. Pak Cik gerai itu ketawa dan menunjukkan cara membuat char kway teow. Lady Charlotte terharu, sungguh menakjubkan melihat masakan dari dekat begini. Ini kerana di istana, makanan hanya dihidangkan setelah siap dari dapur. Lady Olivia kagum, kuali besi ini nampak sangat panas. Ini adalah seni tukang masak. Lady Sophia serius memerhatikan proses kerja. Masa untuk membalikkan char kway teow itu sungguh tepat. Lady Isabella terharu, kehangatan makanan yang baru dimasak ini tidak dapat saya rasakan dalam hidangan istana. Kejutan budaya terbesar menanti mereka dalam pengalaman mandian awam. Mereka mencuba kolam air panas awam di sebuah resort di kawasan pedalaman buat kali pertama. Kita mandi bersama-sama, Lady Elizabeth bertanya dengan suara bergetar. Ia adalah pengalaman yang tidak dapat dibayangkan oleh mereka yang hanya tahu bilik mandi peribadi. Perlu bogel, Lady Charlotte bertanya dengan wajah merah padam dan Lady Amanda merungut, ini kali pertama saya mandi tanpa pembantu peribadi. Lady Victoria keliru, saya tidak tahu cara menggunakan tuala ini. Pada mulanya, para puteri berasa malu, tetapi melihat wanita-wanita lain berbual dengan gembira, ketegangan mereka perlahan-lahan reda. Lady Charlotte berkata, dengan kehangatan air, bukan sahaja badan, hati saya juga terasa hangat. Nenek tempatan yang duduk di sebelah mereka berkata, anak-anak punya kulit cantik. Lady Catherine menjawab, terima kasih, tetapi kulit nenek lebih berseri dan perbualan mereka semakin rancak. Lady Olivia terharu. Air ini sungguh selesa. Lebih lapang dan indah daripada bilik mandi di istana. Lady Sophia menitiskan air mata, mandi bersama semua orang, terasa seperti kehangatan keluarga. Lady Amanda menitiskan air mata kegembiraan. Di Malaysia, saya tidak merasakan perbezaan darjat. Semua orang menerima saya seadanya sebagai manusia tulen. Pengalaman di restoran masakan panas wok, hot plate, membawa pertukaran budaya yang lebih mendalam. Mereka duduk di meja yang sama dengan sekumpulan pekerja pejabat tempatan di sebuah restoran kecil di Kuala Lumpur. Pada mulanya, pekerja pejabat itu kelihatan malu, menyangka mereka adalah pelancong asing, tetapi senyuman tulus dan usaha mereka bercakap dalam bahasa Malaysia membuka hati mereka. Seorang pekerja pejabat berusia 45 tahun, Encik Tan, berkata, kami hanya pekerja pejabat biasa, pasti membosankan untuk puteri-puteri. Lady Elizabeth menjawab, tidak, cerita anda jauh lebih menarik. Para pekerja pejabat terharu dengan sikap para puteri yang melayan mereka secara sama rata tanpa mengira pendapatan atau status. Mendengar falsafah hidup pekerja biasa yang berhimpit-himpit dalam tren setiap hari, mengeluh di kedai kopi murah, tetapi terus berusaha demi keluarga, Lady Charlotte menitiskan air mata. Anda semua jauh lebih hebat. Kami hanya mendapat wang tanpa sebarang usaha, rintihannya sangat menyentuh. Lady Amanda merenung, bekerja demi keluarga adalah sesuatu yang indah. Kami hanya meminta keluarga bekerja untuk kami. Lady Victoria terharu. Walaupun letih, anda masih tersenyum. Saya sungguh hormat. Saya masih ingat Lady Catherine berkata, sambil menggoreng sayur bersama-sama, ini adalah malam paling menyeronokkan dalam hidup saya. Lady Olivia teruja, mencipta sesuatu bersama-sama sungguh menyeronokkan. Lady Sophia ketawa, char kway teow ini lebih sedap daripada jamuan di istana. Mereka baru mengetahui bahawa ada masa untuk bergembira sebagai manusia tulen, tanpa mengira status atau kekayaan. Lady Isabella merungut, walaupun tanpa wang, kita boleh menjadi bahagia begini.
Lady Alexandra menitiskan air mata. Inilah yang dinamakan persahabatan sejati. Apabila 2 minggu hampir berakhir, perubahan besar berlaku di kalangan puteri-puteri itu. Ada yang mula mengatakan mereka tidak mahu pulang ke Britain. Lady Elizabeth berkata, kehidupan di sini terasa seperti kehidupan yang sebenar. Saya tidak gembira walaupun ada wang. Tetapi di sini, bekerja dan bercakap dengan orang biasa, buat kali pertama saya ketawa dengan sepenuh hati. Lady Charlotte berkata dia mahu terus bekerja sambilan. Dia menitiskan air mata, mendapat gaji dan makan dengan usaha sendiri, sungguh membanggakan. Mereka, yang selama ini hanya tahu membelanjakan wang, kini tahu kegembiraan mencari rezeki. Lady Amanda berkata dia mahu belajar di universiti biasa di Malaysia. Di sekolah bangsawan hanya bercakap tentang darjat, tetapi di Malaysia, saya dilayan sebagai manusia. Dia melawat Universiti Malaya dan terpesona dengan kesegaran belajar bersama pelajar biasa. Lady Victoria dan Lady Catherine juga ingin meneruskan kehidupan biasa. Lady Olivia merungut, saya tidak boleh kembali kepada kehidupan lama walaupun saya pulang ke istana. Akhirnya, pembaikan jet dan peti besi selesai dan tarikh pulang ke Britain ditetapkan. Walau bagaimanapun, tiada kegembiraan di wajah para puteri. Sebaliknya, ramai yang menitiskan air mata kerana perpisahan. Encik Siva, pengurus restoran Mamak, berkata bila-bila masa boleh kembali dan Puan Tan, pengurus Serbaneka, memuji anda adalah pekerja terbaik. Pada malam terakhir, 9 orang duduk berlingkar di Pangsapuri, merenung kembali 2 minggu itu. Saya terkesan apabila Lady Elizabeth berkata, selama ini, kami tidak pernah benar-benar hidup, kami hanya wujud. Tetapi di sini, buat kali pertama, kami belajar untuk hidup. Lady Charlotte menitiskan air mata, beginilah rupa seorang kawan sejati. Lady Amanda terharu, saling menyokong ketika susah, sungguh indah. Lady Sophia ketawa, 1 bilik untuk 9 orang. Pada mulanya terasa sempit, tetapi kini ini adalah tempat paling selesa. Perpisahan di KLIA penuh dengan air mata. Semua orang yang menjaga mereka datang untuk menghantar mereka pergi. Kaki tangan restoran Mama, rakan sekerja Serbaneka, pekerja pejabat dari restoran masakan panas, hinggalah nenek-nenek yang mereka temui di kolam air panas, semuanya seperti perpisahan keluarga yang hangat. Lady Charlotte mengisytiharkan, Malaysia adalah tanah air saya yang sebenar, dan Lady Amanda berjanji, saya pasti akan kembali. Dalam ucapan terakhir di pintu pelepasan, Lady Elizabeth berkata kepada saya, Mira, hidup saya berubah dalam 2 minggu ini. Terima kasih kerana menunjukkan kepada saya kebahagiaan sejati yang tidak boleh dibeli dengan wang. Setelah kembali ke Britain, puteri-puteri itu segera berkongsi pengalaman mereka di Malaysia di media sosial. Video yang dimuat naik ke Instagram dan TikTok tersebar dengan pantas dan menjadi perbualan di seluruh dunia sebagai pengalaman kerja sambilan puteri bangsawan. Video Lady Elizabeth mencuci pinggan di restoran Mamak melebihi 5 juta tontonan. Video paling viral ialah apabila 9 orang tidur berhimpit-himpit dalam pangsapuri kecil. Video yang dimuat naik oleh Lady Charlotte mengejutkan belia di seluruh dunia. Komen-komen membanjiri, bangsawan muda menjalani kehidupan begini, adakah ini kebahagiaan sebenar? BBC News membuat liputan khas, melaporkan secara meluas sebagai revolusi nilai bangsawan British. The Times juga menyiarkan laporan terperinci di muka hadapan dengan tajuk, Pengalaman Rakyat Biasa Puteri Bangsawan Mencetuskan Gelombang di Masyarakat Britain. Fenomena di mana wanita kelas atasan mendambakan kehidupan biasa memberi kejutan besar kepada masyarakat Britain. Sebulan selepas kepulangan mereka, Lady Elizabeth menghubungi saya. Beliau berkata, selepas mesyuarat keluarga, beliau telah memutuskan untuk belajar di universiti di Malaysia. Lady Charlotte dan Lady Amanda juga berharap untuk menjalani kehidupan pelajar di Malaysia. Hasilnya, 3 daripada mereka memutuskan untuk berhijrah ke Malaysia. Mereka mendaftar di Universiti Malaya Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Taylor's University pada September 2024 menjalani kehidupan yang sama seperti pelajar biasa. Mereka juga meneruskan kerja sambilan, Lady Elizabeth di sebuah kafe di KL, Lady Charlotte di kedai pakaian di Bangsar dan Lady Amanda di sebuah restoran Mamak. Laporan berita terkini secara berkala memberitahu bahawa mereka menjalani hari-hari yang penuh dengan penemuan. 6 puteri yang tinggal juga membawa perubahan besar di Britain. Mereka membuka kafe pengalaman kehidupan biasa di London. Ia menjadi perbualan hangat sebagai kemudahan di mana wanita kelas atasan boleh mengalami kehidupan rakyat biasa. Mereka menyebarkan apa yang mereka pelajari di Malaysia, seperti pengalaman mencuci pinggan, pengalaman bekerja sebagai kerani serbaneka dan pengalaman memasak hidangan rakyat biasa.
Lady Victoria dan Lady Catherine menumpukan pada pengurusan kafe dan membangunkan menu baru. Lady Olivia dan Lady Sophia bertindak sebagai pensyarah untuk kelas pengalaman rakyat biasa di sekolah-sekolah berprestij di Britain. Lady Isabella dan Lady Alexandra menubuhkan organisasi amal untuk menyokong golongan berpendapatan rendah. Ia juga mempengaruhi sistem pendidikan British. Pengalaman kehidupan biasa diperkenalkan di sekolah-sekolah swasta berprestij dan Eton College. Idea bahawa penting untuk pelajar kelas atasan memahami kehidupan rakyat biasa menjadi semakin meluas. Keluarga diraja juga menunjukkan minat. Putera William dan Puteri Catherine mengulas bahawa belia moden memerlukan pelbagai pengalaman dan terdapat laporan bahawa dasar untuk membenarkan generasi muda diraja mencuba pekerjaan biasa sedang dipertimbangkan. Perbincangan tentang reformasi pendidikan kelas atasan juga bermula di Britain. Terdapat suara yang semakin kuat bahawa mereka harus mengatasi masalah masyarakat kelas dan menuju ke arah masyarakat yang lebih setara. Sebuah jawatan kuasa kajian telah ditubuhkan di Dewan Bangsawan untuk mempertimbangkan pengenalan egalitarianisme gaya Malaysia, Jepun. Kesan kepada industri pelancongan juga luar biasa. Paket pelancongan Ghetto Bangsawan menjadi popular di mana orang barat yang kaya datang ke Malaysia untuk mengalami kehidupan rakyat biasa. Pakej-pakej real life experience Malaysia seperti menginap di pangsapuri biasa dan bukannya hotel mewah, makan di restoran mamak dan serbaneka dan bukannya restoran Michelin, serta menggunakan pengangkutan awam dan bukannya kenderaan peribadi. Dirancang satu persatu. Saya sendiri telah mengalami perubahan besar. Saya beralih daripada pemandu pelancong mewah kepada pakar panduan pengalaman rakyat biasa. Permintaan untuk pelancongan yang membolehkan orang kaya barat mengalami kehidupan biasa di Malaysia telah meningkat secara mendadak. Saya masih menghubungi Lady Elizabeth dan rakan-rakannya sekurang-kurangnya sebulan sekali. Daripada 3 orang yang menjalani kehidupan pelajar di Malaysia, saya menerima laporan bahawa setiap hari adalah penemuan baru. Daripada 6 orang yang menguruskan kafe di Britain, saya mendapat berita bahawa banyak keluarga bangsawan muda mula berubah. Setahun kemudian, saya berada di KLIA sekali lagi. Kali ini, saya akan menyambut sekumpulan puteri bangsawan Perancis untuk pakej kedua. Pengalaman Lady Elizabeth dan rakan-rakannya telah menjadi perbualan di seluruh Eropah dan permintaan untuk mengalami perkara yang sama di Malaysia membanjiri. Sambil menunggu puteri-puteri Perancis di pintu ketibaan, saya teringat hari itu setahun yang lalu. Siapa sangka 2 minggu yang bermula dengan kemalangan jet akan mengubah kehidupan begitu ramai orang. Kini, genre baru yang dipanggil pelancongan kemalangan telah lahir, di mana lawatan yang sengaja mencipta situasi yang menyusahkan untuk mengalami kehidupan rakyat biasa menjadi popular. Revolusi yang dicetuskan oleh Lady Elizabeth dan rakan-rakannya masih berterusan. Apa yang diajarkan oleh puteri-puteri itu kepada kami ialah kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan wang atau status. Pertukaran hati yang ikhlas antara manusia, kegembiraan mencapai sesuatu dengan tangan sendiri dan rasa pencapaian mengatasi kesukaran bersama rakan-rakan. Ini adalah perkara yang lebih bernilai daripada sebarang kekayaan. Setakat ini sahaja kisah hari ini. Kisah 2 minggu di mana puteri-puteri bangsawan British kehilangan semua wang kerana kegagalan teknikal dan pandangan hidup mereka berubah secara drastik melalui kehidupan bekerja sambilan. Bagaimana kisah ini? Sila tinggalkan komen sokongan untuk watak-watak utama cerita ini. Jika anda suka cerita ini, sila like dan subscribe